So nak buka tayar macam mana? Ni tip paling penting. Selalunya orang yang ada van-van besar nak gajah ni nak tukar tayar actually memang renyah lah, sebab dia memang lain daripada yang lain. Selalunya kalau kereta tayar spare ada dekat boot. Tapi dekat Hyundai Staria ni dia punya spare tayar adalah di bawah kereta. So kalau kau nak tengok kat mana spare tayar dia, aku tunjuk. Spare tayar dia adalah dekat bawah ni, tapi kalau kau nak buka adalah kat sini. Nampak ni? Dia ada ruangan spare tayar, korang pusing. Lepas tu kat sini ada bolt dia. So korang kena ada tool untuk korang pulas dan tayar akan jatuh ke bawah dan korang boleh angkat. Tapi kat mana jack dia semua? Ni aku nak tunjukkan. Jadi jack dia kat mana? Jack dia dekat pintu depan ni, bawah kerusi driver, di mana kat sini ada satu compartment yang korang boleh tarik keluar, right? Dan dekat sinilah dia punya jack. Nak keluarkan dia macam mana? Senang je. Dalam ni ada back tool dia. Yes. Ini adalah tool nak keluarkan jack, di mana korang masukkan dalam ni, penaik dekat dia punya nut ni dan korang pusingkan. Okay, dah pusing, tarik keluar dan senang-senangnya korang boleh tukar jack. Yang lagi menarik adalah tool ni, di mana dia digunakan untuk membuka tayar itu sendiri. So nak buka tayar macam mana? Ni tip paling penting. Suruh salesman korang ajar macam mana nak buka tayar, nak tukar tayar. Okay, bye.